Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana satu peristiwa sejarah yang sama tapi boleh diceritakan dengan cara yang sangat berbeza? Hari ini kita akan jadi macam detektif sejarah. Kita akan bongkar satu misteri dari bab satu mengenali sejarah. Baiklah, kita akan terus masuk ke satu kes yang memang penuh dengan kontroversi. Kita akan lihat seorang tokoh, tapi dia ni ada dua gelaran yang sangat-sangat bertentangan. Persoalan besar kita, siapa sebenarnya Tok Janggut ni? Adakah beliau seorang wira yang patut kita sanjungi ataupun seorang penderhaka yang menentang pemerintah? Macam mana boleh jadi macam tu? Satu orang yang sama tapi dilabel dengan dua gelaran yang langsung tak sama. Okey, untuk kita mulakan siasatan, jom kita tengok fakta asas dulu. Nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas dan beliau berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Yang ini fakta, tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Dekat sinilah ceritanya mula jadi rumit. Bagi masyarakat tempatan masa tu, beliau disanjung tinggi sebagai pejuang tanah air. Tapi kan, kalau kita belik rekod-rekod pihak barat, beliau digelar pemberontak. Pejuang dengan pemberontak. Jauh betul bezanya tu. Macam mana boleh jadi macam ni ya? Kalau kita lihat dari kacamata orang tempatan, apa yang Tok Janggut buat tu memang satu perjuangan yang mulia. Beliau bangun menentang peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang British perkenalkan sebab peraturan tu sangat-sangat membebankan rakyat. Sebab itulah, di mata masyarakatnya, beliau ni seorang wira. Dan ini membawa kita patah balik kepada persoalan utama tadi. Kenapa boleh ada dua versi cerita yang sangat berbeza? Macam mana sejarah ni seolah-olah boleh ada dua wajah yang berlainan? Untuk kita selesaikan misteri ni, kita kena faham satu konsep yang sangat penting yang ahli sejarah selalu guna. Konsep ini dipanggil tafsiran dalam sejarah. Jadi, apa benda sebenarnya tafsiran dalam sejarah ni? Senang cerita, ia adalah proses kita menerangkan atau memberi ulasan tentang sesuatu fakta sejarah. Tapi yang penting, ulasan tu mestilah berdasarkan bukti atau sumber-sumber yang berkaitan. Kena ingat, sejarah ni bukan sekadar fakta semata-mata, tapi ia juga tentang bagaimana kita menceritakan fakta itu. Okey, faham. Apa itu tafsiran hanyalah langkah pertama. Persoalan yang lagi penting ialah kenapa tafsiran-tafsiran ini boleh jadi berbeza-beza. Kalau kita faham jawapannya, barulah kita boleh jadi seorang pemikir sejarah yang lebih kritis. Jom kita pecahkan. Sebenarnya ada 4 sebab utama yang boleh membawa kepada penceritaan sejarah yang berbeza-beza ni. Ada 4 sebab utamanya. Fikirkan macam ni ya. Pertama, sumber apa yang digunakan? Adakah ianya diari peribadi atau laporan rasmi kerajaan? Kedua, sudut pandang siapa yang kita ambil? Orang yang menang atau yang kalah? Ketiga, apa ideologi atau kepercayaan si penulis tu? Dan akhir sekali, apa tujuan penulisan tu? Adakah ia untuk membakar semangat atau untuk menghalalkan sesuatu tindakan? Setiap satu faktor ni boleh ubah keseluruhan cerita. Ingat tak tadi saya kata kita jadi detektif? Bayangkan ini macam satu kes detektif. Setiap bukti atau sumber yang dipilih oleh detektif yang berbeza boleh membentuk jalan cerita siasatan yang berbeza dan akhirnya mungkin akan membawa kepada kesimpulan yang tak sama langsung. Okey, sekarang kita dah faham sikit teorinya, kita dah ada alat detektif kita. Jom kita patah balik ke kes Tok Janggut dan gunakan alat baru ni untuk selesaikan misteri tu. Nah, tengok jadual ni. Jelaskan macam mana 4 faktor tadi memainkan peranan. Versi wira tu datang dari sumber-sumber tempatan, dilihat dari mata rakyat yang tertindas dan tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Sebaliknya, versi penderhaka tutulah datang dari rekod British, dilihat dari sudut pandang pentadbir kolonial dan tujuannya untuk mewajarkan tindakan mereka. Dua naratif yang lahir daripada sumber, pandangan dan tujuan yang berbeza. Semua ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang, sangat penting. Sejarah itu bukan sekadar tentang apa yang telah berlaku. Ia sebenarnya lebih kepada siapa yang berpeluang untuk menceritakan kisah tersebut. Perspektif si pencerita itulah yang membentuk segala-galanya. Jadi, ini membuatkan kita terfikir kan, sejarah ini sebenarnya milik siapa? Ini soalan yang penting untuk kita renungkan setiap kali kita membaca atau mendengar tentang masa lalu. Sentiasalah bertanya, siapa yang menceritakan kisah ini dan kenapa?